mesyuarat 2-3 mesyuarat kejap lagi, lepas ni kita healing sekejap. So saya ada satu soalan yang saya kejar Datuk tadi tu. Saya sebenarnya nak tanya Datuk, okey fine, Datuk dah terangkan tentang RU anti-bully, tetapi kenapa kerajaan Malaysia memperkenalkan undang-undang ni Datuk sebenarnya? Okey, sebenarnya tribunal anti-bully ini berpaksi kepada kejayaan kerajaan mewujudkan tribunal gangguan seksual. Jadi bila kerajaan mewujudkan tribunal gangguan seksual dan berpusat di Kementerian Wanita, kes berkurangan. Sebab bila pelaku tu tahu bahawa adanya satu mekanisme yang akan mengendalikan kes ni, dia kena berfikir banyak kali. Tribunal adalah suatu premis yang kuasai judicial tau. Maknanya dia bukan macam mahkamah, tapi dia macam separuh mahkamah. Itu sebabnya dalam kes bully pun kita melihat bagi Kerajaan Madani, inilah satu cara yang terbaik untuk menjadi satu premis preventif. Kalau kita ada undang-undang prevention, orang putih kadang-kadang kata, orang barat selalu kata prevention is better than cure. Cuba Aizat bayangkan, kalau dia tahu bahawa kes-kes bully ni boleh dibawa ke tribunal, mesti kurang sikit kan? Mesti dia rasa macam biar betul ni, takut saya ni kalau level hukuman penjara ke apa, tapi mungkin rehabilitasi, mungkin isu kena bayar denda. Takut sebab tadi tiba-tiba mak bapak yang tak terlibat langsung, anak dia yang terlibat dengan kes-kes bully contohnya, ibu bapa pun kena bertanggungjawab. Mungkin bayar denda, tapi bertanggungjawab melihat bahawa biar betul ni, apa hal ni kan. Dan kadang-kadang dalam kes bully Aizat, dia bukan hanya kepada mangsa tetapi juga pada pelaku. Mungkin ada isu sebalik isu. Dan bila kanak-kanak ni menjadi pelaku pada kes bully, mungkin ada isu yang lebih besar yang berlaku di luar sana ataupun di rumah, kita tak tahu kan. Datuk, just satu lagi soalan sampingan Datuk. Adakah dunia algoritma dan juga media sosial memainkan peranan kenapa kerajaan nak perkenalkan undang-undang ni juga Datuk? Saya memang secara tak langsung setuju dengan tak setuju lah. Setuju sebab kita ada elemen cyberbully. Kadang-kadang yang berlaku tu situasi yang mula dengan jenaka kemudian dia menjadi agresif. Dan kita tahu dalam elemen algoritma ni banyak orang suka popularity. Contohnya kalau dia panggil orang tu gemuk, semua orang suka, seorang gelak tu orang ketawa. Tapi dalam sistem cyber tu, dia pakai third party ke, dia pakai deepfake ke, dan kemudian message tu dia spread satu sekolah contohnya, ataupun dalam kawasan perumahan ke, kawan-kawan ke. Stres lah tu kan. Betul. Sebab dia tak nak turunkan, dan deepfake ni muka macam kita, suara macam kita, tapi bukan kita. Ini juga akan menjadi sesuatu yang akan dilihat sebagai dalam definasi lah bila bercakap tentang isu bully. Okey, saya rasa cantik, saya dah faham, saya rasa orang ramai pun akan faham. So bila Datuk kami boleh expect untuk lihat undang-undang ni dekat parlimen nanti? InsyaAllah tahun ni, 1 Disember bacaan kali pertama undang-undang. Dan mungkin pembahasan tu bacaan kali kedua dan ketiga pada bulan yang sama, bulan Disember, mungkin pada 3 bulan. Jadi yang penting, insyaAllah dia akan membawa Malaysia kepada satu premis yang reformasi undang-undang yang sebenarnya. Sebab itu yang dikatakan Madani bekerja. Kita jumpa lagi Aizat. Alright, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.